Ramai tanya aku bila mari Kuala Berang ni mana nak terai ikan bawang masak poyok. Asyik mu boleh terai ikan bawang masak poyok ni dekat restoran Aroma Kapung bawah Jambatan Kuala Berang. Restoran Aroma Kapung ni salah satu restoran yang lama juga bertapak di Kuala Berang Asyik mu, dan ia menyediakan lauk pauk yang orang kata orang kapung gitu, macam sambal pelang, sayur keladi, dan ada juga sayur-sayur kapung lain Asyik mu. Hak jadi rebutan orang ramai telur ikan goreng dia tu mu. Dak oi letak benda dalam sedap mulik. Pihak pernah terai telur ikan dia, cuba komen. Okey, untuk ikan bawang pula dekat Kuala Berang ni banyak jenis dan ramai sangat jual ikan bawang masuk poyok. Ya ada macam-macam cita rasa. Macam dekat restoran Aroma Kapung ni dia buat cair sikit poyok dia tu dan macam ala-ala asam pedas. Jadi biasanya hak dak makan poyok tiba-tiba rasa kuah dia. Ada poyok ke dalam yang macam dak tahu sebab hak dak makan poyok pun boleh gi juga kat ni. Dan yang jadi rebutan orangnya juga ya ada sini ikan goreng tali piar. Aku tak tahu guna tali piar goreng sebab ia rasa macam crunchy gitu. Tali piar dengan ikan lapang dia. Tali piar ni memang jadi rebutan orang ramai sebab bila sampai kat meja munuk panah desi. Dengan hidangan makanan kapur ni ia dapat menambahkan lagi selera aku. Gitu. Pi pernah mari dekat restoran ni, cuba drop di ruang komen benda sayur favourite segmen dan benda biasa segmen. Jadi next nak suruh kau explore mana lagi, sila letak di ruang komen. Beres tak beres tu segmen.